sakit hati sebab selama ni kau anggap aku sebagai pembicara kau je kan? Macam tu ke? Ha? Benda kau cakap ni. Ha? Kau tahu kan persahabatan kita macam mana? Kalau aku sahabat kau, kenapa kau rahsiakan benda ni pada aku? Aku tak penting kepada kau. Ha? Kau kena buat macam kau tak ada sahabat, kau tak ada kawan dalam dunia ni. Apa? Aku tak boleh masuk dalam urusan bos ke apa? Ha? Macam tu ke? Mas. Aku tak bersedia. Aku minta maaf. Aku tak nak semua orang sedih tengok aku. Aku tak nak Mami and Daddy menangis tengok keadaan aku. Azan, keluarga kau, aku sahabat kau ni, sayangkan kau. Kau ingat kita senang hati je ke? Ha? Tengok kau rahsiakan benda ni. Kau ingat kita okey kan dengan semua ni? Aku takut mati, Muaz. Aku takut mati. Kau ingat aku suka ke benda-benda macam ni? Aku tak bersedia nak tinggalkan semua benda yang aku sayang dalam dunia ni, Muaz. Azan, kau ada keluarga. Kau ada sahabat yang ambil berat pasal kau. Kita boleh hadapi masalah ni bersama. Apa yang awak tenung sangat ubat tu? Anak kita yang sakit, bang. Ha? Rasanya lupa. Dia nak tanggung ni seorang. Ingat mak dengan ayah kau, ha? Ya. Mas, mau terelok. Seorang hamba itu memiliki darjat di syurga ketika dia tidak dapat mencapainya dengan amal-amal kebaikan. Maka dengan itu, Allah akan menguji dan menduga sehinggalah seorang hamba itu memiliki darjat tersebut. Sabarlah sahabat, sakit di dunia tak ada apa-apa kalau nak dibandingkan dengan syurga Allah. Manusia pada hari kiamat menginginkan kulit mereka dipotong-potong dengan gunting sebab mereka dapat melihat betapa besarnya pahala orang-orang yang diuji oleh Allah. Aku dah tak perlukan semua ni. Yang aku perlukan hanya secebis amalan untuk ku bawa bertemunya. Setiap lafazku benar ku rasa, bukannya cerita
dalam lagu. Benar aku pernah menyakitimu walau ku terluka, sedangkan kau tetap selalu berada di sisi Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Ya Allah, ya Tuhanku, jika setakat ini waktu yang ku ada di dunia ini, kau jagalah kesejahteraan kedua ibu bapaku. Ya Allah, ya Tuhanku, jika setakat ini umurku di dunia ini, kau berikanlah syurga-Mu kerana ujian ini. Ya Allah, Tuhanku, kau jagalah orang-orang yang aku sayang, yang aku cinta. Kau kuatkanlah hati mereka untuk merelakan aku pergi. Man mata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Man mata kahinan, sesiapa yang menemui kahin. Kahin ini dikenali sebagai romo, dukun, tok pawang, tok batin dan yang seangkatan dengan dia. Barang sesiapa menemuinya, man mata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu, dan mempercayai apa yang diperkatakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia telah kufur, telah keluar daripada agama Islamnya dengan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama mentafsirkan ciri-ciri yang dinamakan sebagai kahin tadi 13. Di antaranya yang disebut dalam kitab Al-Batar karangan Syekh Abdul Wahid Salam Bali yang menyebut di antaranya ialah dalam proses rawatan itu diminta disediakan pakaian-pakaian yang telah dipakai. Walaupun tujuannya baik, tetapi proses tersebut dinamakan sebagai proses kahin yang mana hukum dia haram. Barang sesiapa yang mentaati perintah yang dibawa oleh dukun tadi dengan membawa pakaian tersebut, maka dia jatuh kufur. Begitu juga disebut siapa itu kahin. Di antaranya adalah mereka-mereka yang menyediakan binatang sebagai bahan untuk proses rawatan. Sejak
Akak, cepatlah. Abi dah tunggu ni. Ya. Kejap. Sekejap cari kunci. Cepatlah, kalau lama tinggal. Jangan tinggal. Cepatlah. Ya, dah kunci dah. Jom. Cepat. Setiap kali bila loceng bunyi, Aunty ingatkan Azhar yang balik. Saya sebenarnya datang pun nak ziarah Aunty. Dah lama kan saya tak datang sini. Belakangan ni Aunty selalu mimpi Azhar. Dia senyum aja. Dia selalu buat uncle, Aunty ceria. Tapi apa Aunty? setiap kali Aunty terjaga aja, dada Aunty ni berdebar-debar. Aunty rasa macam ada sesuatu berlaku pada Azhan. Tapi Aunty tak dapat nak tolong dia. Nanti saya bawa dia baliklah Aunty. Janji Muaz? Janji. Cinta, sini kejap. Cinta ambil buku pink akak Tak. Cakap betul-betul. Kan Cinta suka sangat buku pink akak tu. Betul Cinta tak ambil lah. Abi kata berdosa tak tuduh-tuduh. Akak minta maaf lah. Akak tuduh Cinta. Abi kata kalau orang minta maaf, kena maafkan tau. Nanti berdosa tak masuk syurga. Okeylah kita maafkan. Ada lagi satu. Apa dia? Kita maafkan sebab akak tak berikan hadiah untuk ayah dia Cinta. Ya Allah, akak lupa. Akak minta maaf sangat-sangat. Itulah sibuk sangat dengan pejabat. Banyak sangat kerja. Akak minta maaf Tak apa, kita maafkan. Jadi, akak janji nanti kalau kita pergi pekan, Cinta boleh pilih apa saja yang Cinta nak Betul ke? Yeay! Jadi sekarang ni Cinta tolong akak cari buku pink tu. Tolong.